We are in Liverpool. Jom jalan-jalan. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke Liverpool. Bukan Liverpool Oh, sorry. Pada mereka yang peminat-peminat Liverpool, maafkan saya. Adakah Liverpool lebih baik ataupun Manchester? Itu debate daripada dulu sampai sekarang lah. Okey, kita dah sampai ke Liverpool. Lubuk hati. Liverpool. Dan kita nak berjalan. Alhamdulillah kita naik dengan kereta Velfire daripada King Reza. Prince Ahmad. Prince Ahmad. So okey, Alhamdulillah, syukur dah selamat sampai. Kita nak pergi dah jalan. Jom join us, let's go. Of course, Liverpool ni famous dengan The Beatles. So kita nak try tengok kalau kita boleh masuk The Beatles punya museum kalau ada kat sini. This is The Beatles punya tempat, tapi unfortunately tak boleh ambil video kat dalam. So sampai sini saja je lah. So kita dapat tengok kat sini saja. Tapi lepas ni kita akan ke nak makan pula sayang. Shopping. Okey, baiklah, shopping. Penting yang saya perasan dekat England, dia suka bangunan yang dia maintain batu bata tau. Saya perasan dia macam tak suka cat. So macam okey, ni batu bata kan. Bangunan ni nampak? Dia suka macam maintainkan dia old school punya rupa. Dia tak suka buat cat bangunan dia orang. So very nampak historical lah. Betul tak? Best lah. I like that. Okay, saya ada satu soalan. So ni adalah burung yang kalau kita tengok dekat badge Liverpool punya ni apa semua. Ni burung ni kan. Apa maksud burung ni guys? Burung apakah itu? Ni Liverpool punya peminat ni. Kalau korang tak tahu memang tak payah mengaku korang Liverpool lah ke apalah semualah. Kalau korang sendiri tak tahu, tak payah cerita lah. Saya nak tanya korang lah. Pendapat saya kalau travel, saya pentingkan makan. So nak makan, tempat dia macam-macam. Cita pentingkan shopping, bergambar lah. Okey lah, memang gambar dia tak boleh berhenti. So kalau you all gambar tu you simpan 200 tahun pun you boleh tengok, you boleh macam memori balik, memorize balik. Bila masa pergi makan, you dah makan, lepas tu you pergi tengok dalam toilet bowl tu je lah. So korang macam mana? So saya makan buat apa makan lah, bau sedap kan. Nampak pergi tempat jalan ni kita nak rasa makanan. Tak kira. Anak Aisyah dulu, nenek dulu letup pergi Liverpool. Kalau korang macam mana? Korang lebih pentingkan makanan ke apa ni San? Shopping, bergambar? Saya dah masak tak pagi dengan masak lemak salmon sampai telur pecah. Lepas tu dengan rendang lagi. Itu makanan Malaysia saya. Itu makanan Malaysia. Tadi kan dia kata makanan apalah semua. Tu tengok ni. Tengok. Ni anak beranak ni. Duk sibuk beli apa ni? Beli pastry lah apa semua. Cakap kita, dia orang tu pergi beli macam-macam makanan. Balik-balik prep mangga. Beli makanan ke? Tadi kata kalau beli ni jadi tu jadi ni, beli apa ni? Yes, of course, tak pernah lagi tak masuk Primark. Encik Ta telah jumpa Primark di Liverpool. Masuklah dia. Jom. Anak beranak ni kalau tengok apa nama dia ni, makeup memang tak tahulah nak kata apa. Sayang, air tunggu kat luar sayang. Jadap. Okay, so daripada siang sampai ke malam, sekarang ni my favourite part. Time to makan sayang. Happy shopping semua? Kita makan dulu guys.
Alright. Kita order air, tapi tak ada ketul ais. So, sini tak ada ketul ais dah winter kan. Yang ni pun tak tahulah gila ais sangat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Ya. Yeah. I thought sos dia nama Qatar sos. Tapi tartar sos. Ya, tartar sos. Dia orang tu kata Qatar sos. Bismillah. Makan je, jemput makan. So, Liverpool day 1. Bye. Assalamualaikum. This is the bonus footage. So, Aisyah tak tahu ni surprise. Saya nak Aisyah try. Try. Ni. Taklah Aisyah kena try ke tak? Licorice. English punya. I know it. Ni. Okay, you try. Okay, let's see kalau. I know. I used to see the red one. It's like the lip. That one, there's not. This is the very English one. This one. Yeah, I've seen those. Okay, this one is English punya. Aisyah kena try. Okay, nah try. Ambil satu. Wait. Oh, the smell. Try. Wait. Okay. Tunjuk. Try it together. Tunjuk. Jadi pernah try. So, Okay. has it pink? Ada the pink, yellow and white. Okay, you try the pink. Okay, go try. Wait, let's try it together. Cepat. Jadi pernah try lah. Dia tahulah. Cepat mari tu try. Licorice. English licorice. Tengok Aisyah rasa macam mana. Dia suka tak? Diana punya favourite ni. Rasa macam mana? Just like minty. Sedap tak? You like it not? It's kind of like coffee-ish. Jadi tak suka. Diana suka. So you guys boleh try juga nanti bila datang England. Try licorice. Okay? Bye.